Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Football FC. Kali ni Amirul akan bermain game Football Lagoy 2026. Itu aku dah pilihkan kat game Indonesia. Lepas tu video aku ni memang tak boleh. Kenapa? Nombor aku tak boleh. Tapi jangan risau. Aku dah beli kat Manchester United. Kita lawan Sheffield United. Baik, let's go. Okay, so ada pilihan. Ni pilihnya. Kalau aku nak beli macam ni. Kalau aku ni memang. Kalau people memang 18 tahun. Aduh, iklan pula. Okay lah. Okay, ni lah pertama. Okay. Kalau macam kita baju yang bola. Bolanya kita strike. Okay, kita lagi pertama. Ini adalah Zikri bunuh Fernandes tapi tidak tahu cukup 70. Aduh, sudah ambil aku. Mari kita main game sama. Kita start pertama. Okay, ini babak pertama. Ini Manchester United dan second on turn. Ya, itu semuanya. Okay, ini game bersama yang aku memang tapi aku start. Ini je pertama Manchester United. Sudah mengukai aku beli. Dia baby up pula. Okay, kita babak pertama. Babak pertama Manchester dulu. Kepada ni ya. Ada Bruno Fernandes. Lah. Masih ada. Memang kan. Gol yang pertama itu Manchester United. Tak lagi macam mana Manchester United sudah mencatatkan gol babak pertamanya. Ini gol yang happy gol. Okay, ini mana gol pertama 1-0. Okay, Manchester United. Ayo. Taklah. Ya, ini game betul kedua. Ya, aku melaluinya. Tapi gol kedua. Kalau status kedua ni, kita start pertamanya memang tak Okay, ini skatnya side and back. Pertama Manchester United dapat 2 batu gol. Tapi sekarang aku lah sertakan. Dan selama ni aku start ni. Yo, gigi Striker. Aduh. Ada Bruno lagi. Bruno Fernandes. Captain Bruno. Inilah aku start Bruno Fernandes. Tapi kisah happy. Tapi skillnya terbaik yang gol Bruno Fernandes. Yang ini dia Bruno sepak percuma. Nice up. Kita dapat jangan pertama 3-0 pertama ni. Ada lagi. Ada Zikr dia. Ada satu gol. Aduh. Ada saya. Meski sepak tetapi sepak percuma tidak lagi. Ini saya ambil. Okay. 3-0. Saya ada sekali. Ada Borgoson. Macam ada satu luka. Ada sedikit. Ada Bruno. Ada Baker. Man. Sikit lagi ada ni. Kat mana Bruno. Ada Ferguson. Ada Ferguson. Aman. Sepakkan. Okay. Tekannya. Ada Zikr. Aduh, saya tak patah mana. Alah. Gol pertama tak ada pun. Okay. Mesti tekannya.
Bagus juga ni. Baik, sepakan pertama. Alah, tak lepas pula. Okay, ada skill. Skill lah weh. Weh. Ni maju ni ada badi. Okey lah. Ini lah tahannya kanannya. Ni isiknya. Ini ni mana hani. Okey, skill yang terbaik. Peng. Okey. Terdapat jangan pertama ke 4-0. Jangan hampir. Jangan pertama. Alah. Lagi. Tembak tuan. Okey, sempatkan Amazon. Lagi. Ada Jean mata. Juarez. Sudah lama aku beli Manchester United. Lihat lagi. Manchester United sudah berjaya. Memang gol bro. Back. Okey, ini gol berjaya mantap. Memang happy kot menyanyi gol. Kita berjaya pertama 5-0. 5-0 ni aku dah start ni. Okey, pasal dia. Ayo Bruno. Alamak dan dah babak pertama sudah berakhir. Okey, kalau macam tu kita asniah bagi babak yang kedua. Okey, kita dah ada babak yang kedua. Kita start pertama lagi. Kalau macam tu memang okey, ini babak pertama. Ke pertama. Kedua tu Juarez. Nama Juarez. Ada Ferguson. Alah. Mau Ferguson. Cukup pasti ke tengah. Ada tak lepas. Oh, saya terlepas. Aduh. Agak aku dah. Okay. Lagi. Ada satu cross. Masuk. Ada lagi macam lalot. 6-0 bro. Tak lagi. Macam mana saya pakai percaya. Gol. Dapat pertama. Lagi. Macam mana sudah disampaikan. Aku sertakan bersama untuk Manchester United. Kita tengok pertama 6-0. Okay. Masa tekannya. Jericho. Come on, Jericho. Okay, sertakan dan sepak. Aduh. Sikit lagi. Sikit lagi bro. Okay. Okay, kalau aku main kita kena ganti yang ini. Kalau aku dengan FC orang Brazil, ini yang disorang. Aku kena ganti si Bruno tak lah. Kita ganti kat CB. Kan kita kena ganti. Tapi kan Morocco. Tapi kita ganti lah. Okay. Kita satu ganti. Kita main game dulu. Ayo Bruno Fernandes ada. Sama Bruno. Sepakkan. Penalti lagi. Lagi. Macam mana sepakkan je hampir. Telakkan menolak. Ini hati yang pertama. Tak. Sip kita. Ayo Bruno. Saya tekan Bruno Fernandes. Ayo Bruno Fernandes jangan sepak sangat. Bruno Fernandes. Nice job. Oh ya, ada keeper kat sini. Oh ya. Lagi. Macam Bruno Fernandes sudah sampai sepak percuma gol untuk Bruno Fernandes. Lagi. Macam mana Bruno Fernandes sepak jaya gol benar. Kita kena jangan pertama ke pertama 7-0. Ada jangan bilang macam bilang ada Bruno ada Bruno skill ada tak sikit pula. Alamak. Satu kan. Bruno. Ini macam Pelos ada Bruno Fernandes ke? Okey lah.
Ini sepak skill. Sudah lama aku mencari girl. Ini skillnya. Skill macam ni bro. Ni memang busy bro. Kita dapat jangan pertahanan 8-0. Ada Bailer. Jangan Bailer. Kau macam Bailer. Bailer. Jangan. Ini sepak apa? Dah. Okay. Ni corner kick. Mari bunuh Fernandes. Cari ke orang. Passingkan mereka tersut lembat. Ada sekali lembat tak? Ya. Step pertama. Lembat. Low maintenance. Ini gol yang terbaik sepak pertama untuk dengan aku. Okey. Ini biasanya hampir sudah lama aku mencari dengan gol. Sekejap lagi. Macam mana sebab berjaya gol. Lembat tak berjaya golnya. Kita macam pertama 9-0. Bapak banyak lagi. 13 minit bro. Okey. 13 minit. Sikit lagi. Ayo bunuh. Bunuh friend dia jadi happy bro. Okey. Ini bunuh friend dia ni. Macam ni okey lah. Sekali lagi. Macam mana bunuh hampir. Bunuh sepakkan jangan. Pass golnya. Wutak. Golnya. Bunuh sepak berjaya gol dekat. Sepak berjaya golnya. Gantiannya Palace Pass. Ini 10-0. Ini sorry. Sepakkan dia cabar. Aduh. Tak lepas bro. Offside. Aduh. Ya. Okay. Jadi cepat ni. Ayo bunuh. Ada cik beli. Cik beli. Alamak. Alah, Okay. Ada jenis. Terus tendang. Dan dah pun tamat. Okay. Sudah lama aku main game ni. Ada iklan ke? Kalau ada iklan je aku ambil dah. Okay. Ada 10-0. Banyak bunuh. Okay. Biasa macam ni okay. Okay, ini dia. Aku dapat RM28 tapi ni macam ni lah. Tapi kita ambil yang banyak. Sekejap. Okay, kita dapat RM56,000. Tapi semuanya aku nak beli ni. Dah. Okay. Kita step pertamanya ini bernama tertinggi yang banyak bunuh Fernandes. Tapi tinggi yang ini. Ada sana speed dah tumbuh 7. Tapi speed je lah. Okay, 10-0, 1-0. Ada 1, 2, 3, dah 2-0. Bahasnya epic ni. Okay lah. Ini tempat pertama yang lagi. Kita masuk ke champion. Okay. Nanti kita start. Okay, kena iklan. Okay, kita startnya. Ini namanya 18. The Bruno Fernandes speed 90. Ini sepanjang sekurangnya. Ini kena. Ini proses. Okay. Besok kita sangat tapi simpulnya lah. Nanti aku tengok kita lawan Derby Manchester United. Okay. Sampai sini saja kita bersambung lagi ke di babak berikutnya untuk ini kita ambilkan. Tapi sebelum itu aku akan mintakan yang orang menonton tengok nonton saya. Tapi jangan skip aja permainan yang terusnya yang kedua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye bye.